adalah sifat-sifat yang nanti akan menyelamatkan kita. Dan dalam Ramadan inilah yang sedang kita pelajari dan kita latihkan diri kita lah. Kita usahakan supaya benda ni ada dalam diri kita. Ikhlas dalam amalan yang itu kena ada kan, semuanya itu. Dan paling penting dosen disebutkan ialah benda paling besar daripada perkara yang menyelamatkan ialah cintakan Allah dan khusyuk dalam melakukan ibadah. Yang ini perkara yang tak boleh tidak dosen. Sebablah bila datang Ramadan, kecintaan kita kepada Allah SWT kena berlipat kali ganda, dan kekhusyukan kita dalam ibadah kena ditambahkan daripada hari ke hari dalam bulan Ramadan kita. Kenapa? Kerana ini adalah sifat-sifat yang menyelamatkan. Sifat yang menyelamatkan. Sekurang-kurangnya ada beberapa sifat seimbang antara perasaan takut dan harap. Yang ini pun kena ada, sebab ini adalah sifat yang menyelamatkan diri kita. Takutkan neraka Allah SWT, harapkan syurga Allah SWT. Yang itu kena ada. Seimbang kan? Kena seimbang. Kena seimbang. Kita takut Allah tak terima puasa kita, kita harap Allah redha dan Allah terima. Dua-dua tu kena ada. Kena ada. Barulah kita nanti akan ada check and balance dalam kita punya kehidupan. Check and balance dalam kehidupan kita. Dan kemudian disebutkan lagi sifat-sifat yang menyelamatkan itu ialah zuhud di dunia, ikhlas dalam amalan, dan paling penting sekali ialah berakhlak baik dengan semua makhluk. Berakhlak baik dengan semua makhluk. Walaupun kita tak dapat buat apa dia masakan Khairul Amin. Kekuatannya, dan semua orang kena berfikir tentang perkara-perkara ini, dan jalan berfikir ini dia berlaku tadi dalam ayat yang kita sebutkan mula-mula tadi. Dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring. Semua keadaan lah kita sebut dalam kehidupan kita. So fikir-fikir inilah nanti akan bagi kekuatan kepada kita melihat bahawa Ramadan bukan biasa-biasa.